So aku nak tunjukkan komisen aku sepanjang minggu ni. Alhamdulillah sangat-sangat best. So aku mula dari 17 hari bulan. Seperti yang korang boleh nampak dekat sini. Ini untuk 17 hari bulan. Terusnya 18 hari bulan pun Alhamdulillah. 19 hari bulan. Sekarang ni yang ni pula 20 hari bulan. Dan semalam 22 hari bulan. Mungkin 22 hari bulan ni dia turun sikit mungkin sebab dah dekat nak gaji kot. So macam mana boleh dapat macam ni? Pertama sekali, ni semua rezeki. Kita tak tahu rezeki itu datang bila. Yang kedua, konsistensi. Setiap hari aku push diri aku upload video. Walaupun sekarang ni nak dapatkan video yang FYP tu sangat susah. Jadi disebabkan susah nak dapatkan FYP, aku tambah usaha aku yang mungkin sebelum ni aku upload satu hari 2 ke 3 video. Sekarang aku upload 5 ke 6 video untuk dapatkan engagement tu. Yang ketiga, aku pelbagaikan idea. Aku tak fokus buat dengan satu teknik konten saja. Aku pelbagaikan, selang-selikan. Dan yang keempat, aku jadi sangat berhati-hati dalam memilih hashtag yang betul. Sebab nanti salah